Kalau timnas Indonesia boleh skor satu biji, kita pun ikut sama. Oleh Romani skor untuk timnas Indonesia, Hector Havel skor untuk Harimau Melaya. Okay, so permainan separuh masa pertama ni kan, di bawah Peter Klemowski lain macam guys, lain macam tak pernah jumpa. Attack 3-2-5, 5 pemain di hadapan GCMU. Tengok potong-potong. Ini fans MU banyak kat sini. Okey, tak ada suara dah. Dah tak ada suara. Tapi apa benda ni weh? Tapi itulah, ini permainan yang sangat-sangat cantik daripada Harimau Melaya. Permulaan game tu memang Dion Kuz lah. Dion Kuz yang menjadi duri dalam daging kawasan kanan. Of course dengan Arif Aiman juga. Tetapi kan, man of the half yang penting. Man of the half. Boleh masuk? Boleh. Kita review. Malaysia 1-0. Tetapi man of the half lah, Hector Havel. What a player. Kalau kamu cakap ini ialah grade warisan B bro, kamu salah. Ini warisan S bro. Semua kerja dia buat. Cuma dia tak tangkap bola dengan tangan sajalah. Itu saja. Semua dia buat. Defense dia buat, serangan dia buat, dan dia menjaringkan gol. So kalau tadi kira nasib baik tu kita dah 3 gol di hadapan. Okey. Kita dah 3 gol di hadapan. Arif Aiman kena side netting 1 dan juga Romel Morales ada peluang Gentel tak tahu guna kaki rembah. Apa benda ni weh, serius. Tapi itulah, untuk saya memang terbaik permainan daripada Harimau Melaya. Kita teruskan ni, kita bantai lah hari ni geng. Kita bantai. Bantai 3-0, 4-0 kita makan. Terbaik.